Saya nak menjawab pertanyaan daripada komen daripada Novandari ni. PDRM memang lemah. Buktinya sewaktu perkara di Malaysia, kenapa tak ada tindakan? Saya nak bagi tahu anda lah. Rentetan dari peristiwa Adam Ali sini, ataupun saya lebih suka memanggil dia Adi Salim, kan? Yang sebenarnya PDRM Malaysia ini ada prosedur dan undang-undang mereka tersendiri dan tidak boleh menahan orang sewenang-wenangnya, kecuali kalau melibatkan nyawa dan keselamatan, itu lain. Dan sekarang dia telah memfitnah PDRM nak minta duit. Jadi apabila yang kena fitnah melaporkan kepada PDRM untuk membuat tuduhan kepada pemain Persib Bandung ini, maka siasatan dimulakan kepada pengadu. Dan selepas itu barulah diambil keterangan kepada yang dituduh. Itu kami di Malaysia. Jadi jangan nak samakan kami di Malaysia dengan negara anda. Sebab kami PDRM ada prosedur dan sistem-sistem yang harus diikuti. Walaupun dia orang Malaysia, tidak ditangkap, ditahan, dia disimpan, dan walaupun 1 hari kena ada kebenaran mahkamah. Itu PDRM dan undang-undang kami di Malaysia. Jadi anda harus faham. Okay? Jangan nak samakan. Saya tak nak mengatakan Polri di negara anda. Sebab itu negara anda. Tapi saya mempertahankan PDRM di negara saya. Pada Novandari, amati dengan baik. Follow my TikTok, like, comment and share.